Apakah hukum saya tak tegur siapa dengan abang saya lebih pada 3 hari sebab dia mengekali berbuat maksiat? Acak kali dah saya nasihat. Jawabnya boleh. Yang tak boleh kerana nafsu. Kita tak tegur orang. Kita tak tegur dia apa? Tujuan kita nak suruh dia insaf. Boleh. Lebih pada 3 hari boleh. Nah, yang kata tak boleh 3 hari itu kerana nafsu kita. Nah, kita ada berkehir, ada tak kena, ada tak ngam, ada apa, balas lebih pada 3 hari. Tak boleh. Tapi kerana nak mengajar orang supaya dia balik pada jalan yang benar, boleh. Kerana Nabi pernah suruh semua sahabat memulaukan 3 orang sahabat Nabi 55 hari. Kisnya lambat pergi perang. Gigi orang berakat dah tinggal. Nak 55 hari tegar tak jawab, tak layang terus. Nampak? Supaya insaf. Faham tak ke? Jadi kita tak boleh balas kerana nafsu. Nak kerana Allah boleh. Kasih sayang kerana Allah, beci biar kerana Allah. Bapa beci ingat ke dia? Minum arak. Betul. Bapa beci ke dia? Tak panggil kita nikah orang ni. Tak boleh. Itu nafsu. Faham?